bila dia ditimpa satu sakit, dia tak nampak itu tanda Allah sayang kepadanya. Yang dia nampak adalah Allah sedang marah kepadanya, Allah sedang benci kepadanya. Bila Nabi Ayub AS sakit, antara perkara yang baginda tak putus lakukan adalah berdoa kepada Allah. Dan kita tertanya-tanya apa agaknya doa yang Nabi Ayub AS baca, yang mana mudah-mudahan kalau kita pun ditimpa dengan ujian yang sama, ujian sakit ataupun ujian kehilangan harta, kita pun boleh beramal dengan doa yang sama. Doanya berbunyi, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Di mana Allah rakamkan Nabi Ayub AS, dia memanggil idnada rabbahu, dia memanggil Tuhannya yang membawa maksud berdoa, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub dia bagi tahu, disebut dalam doanya, wahai Allah, aku ditimpa oleh satu sakit, tapi engkaulah yang paling penyayang di antara semua yang penyayang. Dan dalam doa ni kita dapati bahawasanya apa yang Nabi Ayub AS sebutkan semata-mata dia sebut dia ditimpa sakit. Aku ditimpa sakit, tapi yang lebih utama, wahai Allah, adalah engkau tu maha penyayang. Yang mana maksudnya doa ni membawa maksud memberikan gambaran bahawasanya Nabi Ayub AS dia tak distract dengan kesakitan itu. Sebab ada orang kadang-kadang dalam hidupnya, bila dia ditimpa satu sakit, dia tak nampak itu tanda Allah sayang kepadanya. Yang dia nampak adalah Allah sedang marah kepadanya, Allah sedang benci kepadanya. Tapi Nabi Ayub AS kata apa? Kesakitan aku tidak sekalipun mencabut hakikat dan realiti bahawasanya engkau itu sangat sayang kepada aku. Dan boleh jadi kerana engkau sangat sayang kepada aku, wahai Allah, engkau bagi aku sakit ini supaya aku selalu ingat kepadamu, supaya aku semakin banyak berdoa kepadamu. So this is a very good doa yang kita boleh amalkan. Dan satu benda yang sebelum saya terlupa, dalam doa ni Nabi Ayub AS dia menggunakan kalimah masa. Masanya maksudnya adalah sentuh sikit je, pak, macam tu je. So Nabi Ayub nak bagi tahu, padahal kalau kita tengok dalam tafsir, memang sebut betapa beratnya sakit tu, sampaikan digambarkan kulit dah gugur, tinggal tulang dengan urat je. Tapi Nabi Ayub kata, apalah sangat sakit ni kan, nak banding dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah satu mindset yang sangat baik yang Nabi Ayub AS ajarkan kepada kita, dan ini satu doa yang sangat baik yang kita boleh amalkan dalam hidup kita, yang mana mudah-mudahan kita, kalaupun Allah masih belum berikan kita kesembuhan bagi kesakitan yang kita rasa, tapi kita tidak pernah hilang rasa bahawasanya Allah SWT sayang kepada kita. Ini satu doa yang kita boleh amalkan. Mudah-mudahan kita selalu rasa betapa sayangnya Allah kepada kita.